Sekiranya mandi wajib, air mandi yang masuk balik dalam beldi, adakah ia dikira air musta'mal? Ya, air yang terpercik menurut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i daripada badan kita yang belum terangkat habisnya hadas, maka air yang terpercik adalah musta'mal. Tapi bila masuk dalam air baldi, air dalam baldi itu mutlak, maka dia menjadi mutlak. Ingat itu fatwa Syekh Daud Fatani dalam kitab Jawahirus Saniyah. Faham? Jangan orang salah faham. Bila terpercik masuk dalam baldi, jadi dalam baldi air musta'mal. Tak betul. Yang terpercik memang musta'malun, kerana telah dipakai untuk akad hadas. Tapi air yang menunggu dalam baldi, dalam kolah, dalam beseng adalah air mutlak. Maka bila masuk air musta'mal dalam air mutlak, hukumnya masih mutlak. Dia bukan air najis. Ni air mutlak dengan musta'mal. Musta'mal tidak kuat untuk mengubah air mutlak. Nah, jadi dah salah faham. Nah, maka dia pun mercik, jiru air dalam beldi. Mercik dalam kolah, buang air dalam kolah. Nah, kata bodoh marah. Mani junub tepi dinding. Dari situ ada kolah, tepi dinding mandi ayah. Bukan anak, tepi dinding. Aduh. Apa? Ni pasal tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Sebab tu Syekh Daud Fatani dengan Syekh Abdul Samad Palimbani Aceh. Gerela Fatani. Ni gerela dia Aceh. Mujahidin bertemu dua orang, berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu. Nak cari ilmu agama. Kita sebelah rumah dak mari. Cerdik. Belayar bukan naik jet ski laju. Zaman Syekh Daud Fatani abad ke-18 Masihi. Pergi ke pergi ke Mekah belajar agama dengan ulama-ulama di sana. Sebab apa? Sebab ayah Syekh Daud Fatani membaca satu syair yang terkenal. Man lam yakun ya'lamu za falyas'ali in lam yakun mu'alliman falyarhali. Jika kamu tidak ada ilmu, pergi mencari ilmu. Jika tiada ulama di negeri kamu, hendaklah kamu belayar dengan kapal kamu. Faham? Maka dia belayar zaman dulu 200 tahun dulu dengan Syekh Abdul Samad Palimbani, meninggalkan kampung halaman berpuluh-puluh tahun, balik menjadi ulama terbilang. Ngapa? Walaupun 200 tahun Syekh Daud Fatani, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani meninggalkan kita. Orang masih mengaji lagi kitab dia. Betul tak? Kitab Musalli, kitab Siyarus Salikin, kitab Jawahirus Saniyah, kitab Matla'il Badrain dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia rela bersusah payah meletakkan nilai ilmu Allah cukup gitu tinggi, sanggup tinggal kampung halaman bergadai nyawa di tengah laut untuk dapat ilmu Allah. Maka Allah letak dia, nama dia paling top di atas. Dia mati 200 tahun, orang sebut lagi nama dia. Kita dah mati, orang dah sebut dah. Kalau mati, go to hell, orang putih kata. Soalan kelima, adakah rebonding salah daripada segi hukum syarak? Hukum rebonding ni tidak disebut dengan jelas. Sebab tu dia ada pertindihan, percanggahan. Setengah kata haram kerana mengubah hukum Allah, setengah kata tidak haram. Yang kata mengubah hukum Allah, dia ambil hadis al-mughayyirati khalqallah, mengubah hukum Allah haram. Betul juga sandaran je. Ada yang mengatakan harus. Kata harus, mereka ini juga menerima hadis ini mengubah hukum Allah. Tetapi mengubah yang haram, hendaklah yang pertama disebut dengan sarih, iaitulah la'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Allah laknat cukur bulu kening dan yang tukang cukur. Dah sebut tentang luruhkan rambut. Kemudian yang kedua pula menjadi tandarannya ialah mengubah yang haram, mengubah yang kekal. Haram. Adapun rebonding dia kekal. Dia jadi khatam mula. Maka tidak haram. Betul juga. Jadi ahli fiqh belaka, kita boleh taklid belaka, semuanya benar belaka. Tak ada masalah. Kita terbuka. Nampak? Waktu dalam bab hak jenis merah pipi. Sekarang ni dia merah pipi ni, dia boleh buat satu kaedah pembedahan. Dia tak bedah sebenarnya. Dia merahkan pipi perempuan, tak payah pakai apa benda ni, alat make up. Tak payah pakai alat make up. Pergi dia hospital, di klinik, dia akan buat pipi ni semerah macam pakai make up. Hukumnya haram kerana pengubahan yang kekal.
Maka yang pakai lama tu, blusher lama apa, tidak haram kerana tidak kekal. Balik sapu air, tangga hitam semula pipi. Jadi gitulah kaedah. Jadi kalau orang perempuan nak rebonding, ulama kendiang pula buat fatwa, boleh. Atas kau yang mengatakan boleh, tapi untuk tunjuk pada suami. Bukan nak keluar pergi pasar, nak pergi belajar, nak tunjuk ke orang, tak pakai tudung. Hukumnya haram. Soalan seterusnya